Guna copywriting generator. Okay, ni semudah kita isi tempat kosong, semua tempat kosong ni. Okay, ini saya dah siap isi. Kemudian kita klik generate. Okay, dan boom, dia akan hasilkan 5 copywriting. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Copywriting ni nanti kita copy, lepas tu kita paste. Boleh paste kat Facebook, kat WhatsApp, kat Telegram dan lain-lain. Contoh saya paste kat sini. Okay. Ni salah satu copywriting yang saya dah paste tadi. Okay. So ada 5 copywriting. Setiap kali kita generate ada 5 copywriting. Kalau kita nak tukar copywriting lain, kita isi je sekali lagi. Nanti dia akan generate copywriting guna info yang lain. So sangat mudah, cepat-cepat dapatkan copywriting generator ni.